buat di sini? Oh, saya dah buat pinjaman pelajaran. Sebab hari tu ada dapatlah orang bersama belajar dengan KPM. Baguslah macam tu. Alhamdulillah. 2024 kaunter 4. Soal depan, saya tujuannya nak buka akaun simpanan untuk urusan gaji bulanan saya. Selamat pagi Encik, boleh saya tahu Encik bekerja di sektor kerajaan atau swasta ya? Saya ni seorang guru sekolah menengah puan. Jadinya, saya ingin gunakan akaun ni untuk terima dan juga buat potongan secara automatik. Untuk membuka akaun simpanan, Encik perlu sertakan salinan kad pengenalan dan borang pengesahan daripada majikan. Adakah saya perlu buat appointment terlebih dahulu ataupun boleh terus buka hari ini? Encik boleh buka terus hari ini. Proses ni hanya mengambil masa lebih kurang 10 minit sahaja. Baik, terima kasih puan. Sekejap lagi saya akan isi borang. Assalamualaikum puan, saya Muhammad Rafiq Taufik. Saya student daripada Universiti Teknologi Mara. Kesan saya ke sini sebab saya nak dapatkan maklumat tentang cara untuk buat pinjaman pelajaran. Waalaikumsalam. Baik Rafif, untuk permohonan pinjaman pelajaran, awak perlu mengisi borang permohonan rasmi dan lampirkan bersama salinan kad pengenalan, kad pelajar serta penyata yuran pengajian semasa awak. Faham? Ada dokumen semua saya ada sediakan puan. Bagus. Boleh saya tahu jumlah pinjaman yang ingin awak pohon? Untuk jumlah tu saya plan nak mohon sebanyak 18,000. Yang tu untuk tampung kos pengajian dan juga kos college sepanjang saya berada di universiti lah. Baik, permohonan pinjaman ini akan diproses dalam tempoh 2 minggu masa bekerja ya. Sekiranya diluluskan, jumlah pinjaman akan dikreditkan terus ke dalam akaun bank awak. Oh, kalau macam tu saya nak kena buka akaun simpanan baru ataupun saya boleh pakai yang sedia ada je? Ya, betul. Awak perlu mempunyai akaun bank yang aktif dengan kami bagi tujuan penyaluran dana. Selepas selesai urusan ini, saya boleh bantu awak untuk membuka akaun simpanan pelajar tersebut. Oh, faham? Okay, baik puan. Terima kasih puan atas bantuan yang diberikan. Okey, baik puan, saya pun dah settle isi borang pembukaan akaun simpanan. Kalau buka akaun simpanan ni, perlukan deposit ke untuk permulaan? Deposit permulaan hanya RM250 saja. Encik boleh terus buat pembayaran di mesin ATM ya. Baik, saya akan masukkan sekarang. Selepas bayaran dibuat, akaun saya tu akan terus aktif Betul Encik, akaun akan aktif serta-merta. Encik juga boleh terus menggunakan perkhidmatan perbaikan atas talian termasuk auto debit untuk gaji bulanan. Baguslah begitu. Saya pun nak pastikan ni gaji saya tepat pada waktunya. Setiap bulan tu dia masuk. Sudah tentu Encik, sistem kami dijamin selamat dan efisien. Encik juga boleh semak transaksi melalui aplikasi Mudah Alih Bank RHP ya. Sistem sekarang memang canggih puan. Zaman saya dulu, semua perlu isi borang secara manual, lepas tu kena beratur panjang. Kami sentiasa berusaha menambah baik sistem perkhidmatan pelanggan melalui sistem digital supaya ia mesra pengguna. Saya juga akan galakkanlah juga pelajar-pelajar saya supaya mereka ni buka akaun simpanan. Bukan apa, sebab biar mereka tu belajar sendiri cara untuk uruskan kewangan mereka sendiri. Betul, saya amat bersetuju. Kesedaran kewangan amat penting untuk generasi muda supaya mereka bijak menguruskan kewangan pada masa akan datang. Terima kasih puan atas penjelasan yang sangat terperinci, sangat jelas. Saya suka. Baik Encik Nakib. Encik jangan lupa aktifkan juga ya kod keselamatan TAC untuk melindungi akaun Encik daripada sebarang transaksi yang tidak sah. Saya akan aktifkan akaun atas talian secepat mungkin. Ni dokumen yang diperlukan berkaitan dengan pinjaman pelajaran saya tadi. Boleh tak saya nak tahu bila keputusan ni akan keluar? Dalam tempoh 2 minggu hari bekerja Afif. Jika diluluskan, jumlah pinjaman akan dikreditkan terus ke akaun pelajar awak. Oh, faham.
kira nanti dia akan maklumkan by email lah ataupun mesej ke adakah Ya, pihak bank akan menghantar mesej makluman mengenai status permohonan serta tarikh penyaluran dana. Faham? Contohlah kalau macam saya nak semak bagi pinjaman nanti, boleh guna aplikasi pun juga tak? Afif, awak hanya perlu aktifkan akaun perbankan internet dan pilih menu semakan pembiayaan pendidikan. Semua maklumat sudah disediakan dengan lengkap di sana. Setelah saya dah tamat pengajian nanti, untuk bayaran balik tu macam mana cara dia? Awak akan terima jadual pembayaran secara ansuran melalui email. Bayaran pula awak boleh buat terus di portal bank RSB ataupun awak boleh datang ke cawangan yang berhampiran dengan rumah awak. Oh boleh, Alhamdulillah lah. Sebab yelah kira senang lah kan, sebab sekarang semua pun boleh tengok dalam apps je. So tak adalah macam kita nak keluar apa semua kan. Ya, betul Afif. Pihak bank sangat menyokong perbankan secara atas talian selaras dengan perkembangan teknologi supaya pelajar seperti awak tidak perlu ke cawangan untuk berurusan dengan pihak bank. Oh faham. Terima kasih banyak Puan. Penjelasan Puan sangat jelas dan sangat membantu saya. Terima kasih Puan. Sama-sama Rafif. Semoga dipermudahkan urusan permohonan pinjaman pelajaran awak ya.